Bayangkan anda dah beli kereta idaman, bayar ansuran bulanan tanpa gagal selama 3 tahun. Bayar cantik je lah kiranya ni kan? Ya, bayar cantik. Lepas tu, tiba-tiba anda dapat durian runtuh. Mungkin bonus besar ke atau untung bisnes. Rezeki lebih lah tu. Betul. Jadi anda buat keputusan untuk langsaikan semua baki hutang kereta tu. Anda jalan masuk ke bank dengan penuh bangga, pergi ke kaunter dan minta jumlah penyelesaian penuh. Mesti rasa macam dah bebas hutang masa tu kan? Ya, tapi bila kerani tu tunjuk skrin, jantung anda macam terhenti sekejap. Sebab angkanya tak masuk akal. Tepat sekali. Baki hutang anda hampir sama dengan jumlah hari pertama anda pandu kereta tu keluar dari bilik pameran. Bunyi macam satu penipuan bersindiket kan? Memang ramai yang rasa tertipu. Kekecewaan di kaunter bank tu boleh dikatakan satu pengalaman universal di negara kita ni. Ya kan? Macam rasa tertipu hidup-hidup. Ya, sebab kita bercakap tentang satu sistem keuangan yang nampak mudah di permukaan, tapi sebenarnya dia menyembunyikan mekanisme yang sangat kompleks di belakang tabir. Dan perkara ni bukan isu terpincil tau. Malaysia ni pada asasnya memang sebuah negara kereta. Memang tak boleh dinafikan. Kalau kita belik data pasaran untuk tahun 2024 kan, 92.3% isi rumah di Malaysia memiliki sekurang-kurangnya sebuah kereta. Itu 1% yang sangat tinggi, antara yang tertinggi di dunia sebenarnya. Ya, gila kan? Bukan setakat Asia Tenggara je. Dan kalau kita cari punca kenapa orang kita sangat mudah nak beli kereta, jawapannya ada pada sistem pembiayaan tu sendiri. Betul, syaratnya sangat longgar. Anda boleh melangkah ke bank, minta pembiayaan sampai 90% dan tarik tempoh bayaran tu sampai 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun tu satu tempoh yang sangat panjang untuk sebuah aset besi yang nilainya menyusut setiap kali tayarnya bergolek di atas jalan raya. Betul tu, makin lama makin jatuh harga. Ya. Kalau kita jadikan perbandingan, di negara jiran macam Singapura, pembiayaan maksimum yang dibenarkan cuma 70%. Dan tempohnya dihadkan kepada 7 tahun saja. Oh, mereka lagi ketat lah. Ya, sangat ketat. Dekat Thailand pun sama, tempoh pinjaman kebiasaannya tak melepasi had 7 tahun. Tapi Malaysia beri kelonggaran yang luar biasa dan kelonggaran ni datang dengan harga yang tersembunyi. Okey, mari kita kupas perkara ni. Kita semua tahu bermula 1 Jun 2026, iaitu cuma tinggal lebih kurang 2 minggu saja lagi dari tarikh hari ini, keseluruhan landscape pinjaman kenderaan di Malaysia akan berubah. Berubah secara drastik melalui Akta Sewa Beli Pindaan 2026. Betul. Jadi, misi sesi kupasan mendalam kita pada hari ini adalah untuk merungkai logik di sebalik sistem yang memerangkap pengguna selama ini dan bagaimana akta baharu ni bakal mengubah cara kita uruskan wang pada masa depan. Satu topik yang sangat kritikal untuk difahami oleh semua orang. Yap. Jadi, sebelum kita sentuh tentang undang-undang baharu tu, saya nak fahamkan sesuatu dulu. Kalau saya dah janji nak bayar kadar faedah yang sama setiap bulan, celah mana bank boleh manipulasi angka tu sampai baki hutang saya tak berganjat lepas 3 tahun? Untuk menjawab soalan tu, kita perlu selami satu terma industri yang dipanggil Rule of 78 atau Peraturan 78. Rule of 78? Ya, hampir kesemua pinjaman kereta di Malaysia sebelum ni diklasifikasikan sebagai sewa beli berkadar tetap. Dan sistem ni bergantung sepenuhnya kepada formula Rule of 78 ni lah. Ya, saya selalu dengar orang sebut Rule of 78 ni. Tapi, kenapa 78? Kenapa bukan Peraturan 50 atau Peraturan 100? Ramai yang tertanya-tanya benda tu. Adakah nombor ni ada makna saintifik atau bank saja je reka supaya nampak canggih? Dia tak ada kaitan dengan sains yang kompleks pun. Ia sebenarnya adalah matematik tulen dari zaman sebelum wujudnya komputer atau kalkulator perbankan yang canggih. Zaman manual lah ni? Ya, bayangkan pada zaman dulu, kerani bank perlu mengira pengagihan faedah secara manual. Formula ni dicipta sebagai jalan pintas. Oh, macam shortcut untuk diorang kira? Betul. Nombor 78 tu sebenarnya datang daripada hasil tambah bulan dalam setahun. Bulan 1 tambah bulan 2, tambah bulan 3 sehinggalah bulan 12.
Tunggu sekejap. Maksudnya 1+2+3. Macam tu? Tepat sekali. Jika anda campurkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dan seterusnya sampai 12, jumlah keseluruhannya ialah 78. Oh, wow. Biar betul. Jadi, ia cumalah hasil tambah digit setiap bulan. Ya, itu je sebenarnya. Dan inilah magic atau mungkin igawan ngeri di sebalik formula tersebut. Igawan ngeri untuk kita lah. Ya, untuk peminjam. Bank gunakan kaedah ni untuk menstrukturkan bayaran faedah secara terbalik. Pada bulan pertama pinjaman 1 tahun tu, mereka akan ambil 12 bahagian daripada 78 bahagian faedah tersebut. Oh, dia ambil yang paling besar dulu. Betul. Bulan kedua, mereka ambil 11 bahagian. Ia ibarat piramid yang diterbalikkan. Anda menanggung beban faedah yang paling berat pada peringkat paling awal pinjaman. Maknanya kita bayar untung bank je lah mula-mula tu. Ya, kita panggil proses ni sebagai front loading. Okey, biar saya cuba proses benda ni dalam konteks dunia sebenar supaya pendengar boleh nampak gambarannya. Silakan. Anda ambil tempoh maksimum 9 tahun dengan tawaran kadar rata 3% setahun. Okey, satu senario yang sangat tipikal di Malaysia. Secara logiknya, 100,000 didarab dengan 3% didarab dengan 9 tahun. Faedah yang bank kenakan adalah RM27,000. Jumlah keseluruhan hutang anda menjadi RM127,000. Betul tak? Tepat pengiraannya. Dan apabila 127,000 tu dibahagikan kepada 108 bulan, iaitu 9 tahun tu lah, anda akan dapat angka ansuran bulanan sebanyak RM1,176. Okey, di sinilah otak manusia biasa macam saya akan buat andaian mudah. Kalau saya bayar RM1,176 setiap bulan tanpa culas dan faedahnya ialah RM27,000 untuk 108 bulan. Maknanya setiap bulan bahagian faedah tu adalah sekitar RM250. Baki RM926 tu sepatutnya pergi tolak hutang kereta saya yang RM100,000 tu. Macam tu kan sepatutnya sistem berfungsi. Kalau kadar faedah tu tetap, kenapa bank tak bahagikan saja sama rata setiap bulan? Apa yang menarik di sini ialah bank langsung tak mengagihkannya secara sama rata macam yang anda fikirkan. Ingat kembali Rule of 78 tadi. Okey, hasil tambah bulan tu. Ya, untuk pinjaman 9 tahun atau 108 bulan, jumlah hasil tambah digitnya bukan lagi 78. 1 tambah 2 tambah 3 sampailah 108, jumlahnya adalah 5,886. Serius RM5,000 lebih? Ya, jadi pada bulan pertama, bank akan menyedot 108 bahagian daripada 5,886 pecahan tersebut, terus daripada jumlah faedah keseluruhan RM27,000 tu. Maksudnya, bahagian faedah yang saya bayar pada bulan pertama tu bukan RM250. Jauh sekali. Realitinya, daripada RM1,176 yang anda serahkan kepada bank pada bulan pertama tu, RM495 sebenarnya ditolak semata-mata untuk bayar keuntungan faedah bank. Tunggu, RM495? Hampir separuh. Ya, dan hanya baki RM681 yang suci bersih tu pergi untuk mengurangkan prinsipal atau hutang asal RM100,000 anda tu. Gila. Patutlah bila pendengar pergi ke kaunter bank selepas 3 tahun, baki hutang tu masih menggunung. Sebab prinsipalnya masih besar. Ya, bank sebenarnya dah sedut majoriti daripada keuntungan RM27,000 tu awal-awal lagi. Bahagian yang menolak prinsipal kereta tu terlalu kecil pada tahun-tahun pertama. Ini ibarat analogi makan kek tau. Makan kek? Macam mana tu? Bayangkan bank tu dia makan semua icing yang sedap, iaitu keuntungan faedah di awal waktu. Dan kalau anda nak berhenti makan di pertengahan jalan, anda ditinggalkan dengan kek span yang berat dan kering, iaitu baki prinsipal yang besar tu. Analogi yang sangat visual. Tapi soalan saya, adakah ini satu skim yang sengaja direka untuk memerangkap dan merompak orang yang nak selesaikan hutang lebih awal? Perkataan merompak tu mungkin agak ekstrim lah untuk konteks perundangan. Okey, mungkin kasar sikit. Tapi ia adalah satu instrumen kewangan tradisional yang direka khusus untuk memindahkan semua risiko daripada pemberi pinjaman kepada peminjam. Macam mana dia pindahkan risiko tu?
Begini, bank mengeluarkan modal sebanyak RM100,000 untuk anda. Itu risiko tunai yang sangat besar selama 9 tahun. Jadi, Rule of 78 ni wujud untuk mengunci pulangan pelaburan bank tu secepat mungkin. Oh, faham. Jika anda tiba rasa nak selesaikan hutang pada tahun ketiga dan angkat kaki, Umam Bank tak akan rasa rugi sebab mereka dah pun memasukkan sebahagian besar keuntungan mereka ke dalam saku. Okey, saya faham logik bank untuk lindungi diri mereka. Tapi dari sudut pandang pembeli, ini adalah satu ilusi kewangan yang agak tidak adil. Dan di sinilah beritanya menjadi relevan untuk anda yang sedang mendengar ni. Berita baik sebenarnya. Ya. Bermula 1 Jun 2026, amalan kuno Rule of 78 ni akhirnya dihumban ke dalam tong sampah sejarah. Undang-undang secara rasminya memansuhkan sistem tersebut. Satu pencapaian besar untuk hak pengguna. Jadi, apa yang akan menggantikannya? Industri perbankan akan beralih secara mandatory kepada apa yang dipanggil Reducing Balance Method atau kaedah baki berkurangan, dan kaedah baharu ni akan membatalkan sama sekali struktur piramid terbalik yang kita bincangkan tadi. Kaedah baki berkurangan. Biar saya teka, ini bermakna faedah tak lagi dipukul rata ke atas pinjaman asal sepanjang 9 tahun tu kan? Sama sekali tidak. Menerusi kaedah baharu ni, faedah pada setiap bulan hanya dikira berdasarkan baki tertunggak atau prinsipal yang tinggal pada bulan tersebut. Oh, jadi dia sentiasa berubah? Ya, ia adalah satu sistem yang hidup dan sentiasa berubah selari dengan setiap RM1 yang anda bayar. Saya suka bayangkan konsep ni macam kita sedang menggalas sebuah beg berisi batu. Beg batu? Menarik, teruskan. Pada bulan pertama, anda galas beg yang mengandungi 100 biji batu. Ini mewakili pinjaman RM100,000 tu. Upah untuk memikul beg tu atau faedah bank dikira berdasarkan beban 100 biji batu tersebut. Okey. Kemudian anda buat bayaran ansuran bulan pertama. Bermakna anda buang beberapa biji batu keluar dari beg tu. Masuk bulan kedua, beg anda dah jadi lebih ringan. Jadi secara logiknya, upah untuk memikul beg yang lebih ringan tu sepatutnya jadi lebih murah kan? Analogi beg batu tu sangat mekanikal dan tepat. Mari kita kembali kepada contoh Proton X50 tadi supaya matematik ni lebih ketara. Okey, X50 balik. Pinjaman RM100,000 9 tahun. Dalam dunia perbankan baharu, umum kadar rata 3% yang diiklankan sebelum ni sebenarnya diwajibkan untuk dipaparkan sebagai kadar faedah efektif atau EIR. EIR, okey. Nanti kita akan masuk bab EIR ni. Ya, nanti kita sentuh. Tapi untuk sekarang, ketahuilah bahawa 3% kadar rata tu adalah bersamaan dengan kira-kira 5.5% EIR. Okey, jadi kita guna 5.5% kadar faedah efektif ni. Macam mana beg batu saya pada bulan pertama tu? RM100,000. Dengan kadar 5.5% EIR, bank akan mengenakan caj faedah sebanyak RM458 ke atas baki tersebut. Okey, RM458. Anda masih membayar ansuran bulan yang sama, iaitu RM1,176. Jadi, selepas ditolak RM458 untuk faedah, baki yang pergi kepada prinsipal adalah sebanyak RM718. Oh, ini lebih tinggi daripada sistem lama. Tadi cuma RM681 je. Ya, jadi baki pinjaman hutang pokok anda sekarang berbaki RM99,282. Nampak tak pergerakannya di situ? Masuk ke bulan kedua, bank tak lagi kira faedah atas RM100,000 tu. Mereka terpaksa kira faedah atas baki RM99,282 tu je. Betul. Jadi faedah bulan kedua tu mungkin turun kepada RM455. Benar. Dan kerana bahagian faedah menurun kepada RM455, ini bermakna bahagian yang menolak prinsipal kereta anda meningkat menjadi RM721. Wah, dia tolak makin banyak. Bulan demi bulan, faedah akan terus mengecil secara organik dan bahagian ansuran yang menyerang hutang pokok tu menjadi semakin agresif. Jadi prinsip hutang tu cepat surutlah. Ya. Menjelang penanda tahun ketiga atau keempat, baki hutang anda sebenarnya berada pada paras yang jauh lebih sepadan dengan nilai kereta sebenar berbanding sistem lama.
Ini baru adil. Dan peraturan baki berkurangan ni juga secara kebetulan dah lama dipraktikkan dalam pinjaman perumahan dan kini ia diamalkan juga untuk produk sewa beli termasuk pembiayaan Islamik. Jadi secara matematiknya, sistem baru ni beri insentif gergasi kepada penyelesaian awal. Semakin cepat anda lambatkan wang lebihan ke dalam akaun tu, semakin ringan beg batu tu dan makin sikit faedah yang bank boleh charge. Betul, ia memberi ganjaran kepada pembayaran pantas. Tapi, tunggu sekejap. Saya baru terfikir satu lompang dalam pemikiran ni. Lompang macam mana tu? Kalau kita patah balik kepada ansuran bulanan tadi, yang 1,176 sebulan tu. Kalau pendengar tak ada niat nak jual kereta tu dan tak nak selesaikan awal, Maksudnya dia pegang kontrak sampai habis. ya, kalau dia bayar sampai habis 9 tahun, jumlah keseluruhan yang keluar dari bank dia tu tetap berjumlah RM127,000 juga. Jadi undang-undang baru ni tak jadikan kereta lebih murah secara keseluruhan. Ia cuma beri keadilan kalau kita nak angkat kaki awal, betul tak? Analisis anda tu tepat 100%. Di penghujung garis masa pinjaman, jika tiada sebarang pembayaran pendahuluan tambahan dibuat, jumlah wang yang terbang dari poket anda tetap sama, iaitu RM127,000. Nampak tak tu? Undang-undang baharu ni bukanlah satu magic yang memberi diskaun harga kenderaan. Ia hanyalah sebuah penstrukturan semula keadilan untuk pengagihan faedah tu. Jadi dia tak ubah harga, dia ubah cara kira je. Ya. Ia mengembalikan kuasa kepada pengguna jika dan hanya jika mereka mahu keluar daripada pinjaman tu lebih awal. Maksudnya, ia bagi kita kebebasan untuk angkat kaki tanpa rasa tertipu. Betul. Tapi, saya ada satu persoalan dari sudut pandang peribadilah. Adakah sentiasa menjadi satu tindakan kewangan yang bijak untuk pendengar melangsaikan hutang kereta lebih awal, memandangkan sistem dah memihak kepada mereka sekarang? Ini satu persoalan kewangan yang sangat kritikal. Bebas daripada hutang sentiasa kedengaran menggoda, kan? Ya, siapa tak nak bebas hutang cepat? Tapi ia mesti diukur dengan rationality kecairan tunai. Bayangkan anda mengosongkan keseluruhan akaun simpanan kecemasan anda semata-mata nak selesaikan baki hutang kereta dan jimatkan faedah 5.5% EIR tersebut. Okey, tiba-tiba duit simpanan dah licin? Bulan depannya, bumbung rumah anda bocor teruk. Dan kerana tiada tunai di tangan, anda terpaksa melerek kad kredit yang mengenakan charge faedah mencecah 18% setahun. Alamak, itu dah rugi besar tu. Yes, dari segi matematik kewangan peribadi, anda sebenarnya dah merugikan diri sendiri. Nasihat saya, selesaikan hutang yang mempunyai faedah tertinggi dahulu sebelum mengusik pinjaman kereta anda. Pesanan kewangan yang sangat padat. Okey, membetulkan formula beg batu tadi memang satu kemenangan besar untuk pengguna. Tapi ada satu lagi perkara yang sangat merimaskan saya pasal industri pinjaman kereta di Malaysia ni. Apa tu? Cara mereka memancing kita di bilik pameran itulah. Iklan dorang dari dulu sampai sekarang sentiasa gebang. Kadar promosi 3%. Iklan kadar rata. Ya. Bila Akta Baharu ni berkuat kuasa pada 1 Jun nanti dan mereka diwajibkan guna kaedah baki berkurangan, adakah mereka masih boleh guna nombor 3% tu untuk umpan kita? Adakah bank menipu kita selama ni dengan kadar rata tu? Di sinilah letaknya perubahan kedua terbesar dalam landscape ini, iaitu pendedahan mandatory kadar faedah efektif atau EIR. Pendedahan mandatory, okey. Selama ni institusi keuangan berlindung di sebalik kadar rata kerana ia nampak kecil secara visual. Tapi seperti yang kita bedah tadi, nilai sebenar kadar rata 3% tu sebenarnya menelan kos sekitar 5.5% EIR. Hampir 2 kali ganda tu. Bermula bulan Jun, penyamaran ni tamat. Undang-undang mewajibkan semua bank memamparkan angka EIR ini di setiap medium pengiklanan dan perjanjian mereka. Oh, ini macam analogi label nutrisi pada makanan ringan. Macam mana tu? Bayangkan anda nampak kotak snack kat pasar raya kan. Kat bahagian depan, cetakan tebal tulis rendah kalori. Itu ibarat kadar rata 3% tu lah. Memang sedap mata memandang dan rasa tak bersalah nak beli. Betul, itu marketing dia.
Tapi bila anda dipaksa untuk pusing ke belakang kotak tu dan baca label nutrisi tulisan halus tu, rupa-rupanya ia mengandungi kadar sodium dan gula tersembunyi yang sangat tinggi. Menarik perbandingan ni. Gula tersembunyi itulah EIR sebenar yang menyedut wang anda setiap bulan. Dengan wujudnya undang-undang ni, adakah bank tak boleh lagi letak label rendah kalori palsu tu? Atau itu cuma strategi pemasaran yang kini tak boleh dipakai lagi? Analogi yang sangat tajam. Sebenarnya, ia bukan soal bank melakukan penipuan sebelum ini kerana formula mereka dibenarkan oleh undang-undang lama. Oh, diorang ikut law lah. Ya, tapi pemasaran tersebut tidak memberikan gambaran holistik. Kini dengan EIR didedahkan, ia mewujudkan satu persekitaran perbandingan yang sihat. Ia membolehkan pengguna biasa membuat perbandingan tahap Apple dengan Apple. Maksudnya, kita boleh banding Apple to Apple lah? Betul. Jika Bank A menawarkan EIR 5.5% dan Bank C menawarkan EIR 5.0%, anda secara automatik tahu bank mana yang lebih murah. Tiada lagi mainan persepsi. Baguslah macam tu. Malah, akta baharu ni juga memasang satu jaring keselamatan tambahan yang dipanggil had ceiling faedah. Ceiling. Maksudnya ada cap maksimum yang bank boleh kenakan? Ya, undang-undang kini meletakkan ceiling sekitar 16 hingga 17% EIR. Pinjaman dengan tempoh yang sangat pendek mungkin mempunyai had ceiling yang sedikit tinggi berbanding pinjaman panjang. Okey, faham. Ia meletak harga. Industri ni tidak lagi berfungsi seperti koboi tanpa sempadan undang-undang. Di sinilah ia jadi sangat menarik. Bila bank diwajibkan telus tentang nombor sebenar dorang, persaingan akan terbuka seluas-luasnya. Dan siapa yang paling bersedia untuk lawan perang harga secara telus ni? Ada satu lagi faktor baru sebenarnya. Ya, sebab di samping pindaan pengiraan faedah, akta ni juga membenarkan secara rasmi supaya perjanjian sewa-beli ditandatangani sepenuhnya secara digital. Kenapa ni isyarat penting? Sebab ia secara langsung membuka pintu kepada bank-bank digital macam GX Bank untuk masuk bersaing. Tepat. Peralihan daripada tanda tangan manual yang perlukan anda menghabiskan masa membelek longgokan kertas tebal di bank kepada persekitaran digital sepenuhnya adalah pembuka jalan. Lagipun bank digital ni, dorang tiada cawangan batu bata yang perlu diselenggarakan kan? Betul. Mereka tiada kaki tangan kaunter yang ramai, jadi kos pengurusan atau overhead mereka jauh lebih rendah berbanding bank tradisional. Apabila dorang masuk ke ruang sewa beli ni dengan kelebihan kos rendah tu, ada kebarangkalian besar mereka mampu tawarkan kadar EIR yang lebih baik dan memotong harga pasaran semasa. Dan pengguna yang akan menikmati keuntungannya. Tapi kita dah cakap banyak benda indah tentang pembeli baharu bermula 1 Juni. Realitinya, bagaimana pula nasib berjuta-juta rakyat Malaysia yang dah pun terikat dengan pinjaman sediada? Ini satu soalan yang berat. Kan? Adakah peraturan baharu ini terpakai secara automatik kepada perjanjian sebelum 1 Jun 2026? Malangnya dalam ruang lingkup perundangan, tiada apa yang bersifat ke belakang atau retrospektif. Perjanjian baharu ni tidak mengubah mana-mana kontrak yang ditandatangani sebelum 1 Jun 2026. Wah, ini mesti buat ramai pendengar yang baru je beli kereta bulan lepas mengeluh panjang. Mereka masih terikat dengan sistem front loading yang lama tu. Jadi dorang ni memang dibiarkan terkapai-kapai tanpa ada jalan keluar ke? Tiada kompromi langsung dari pihak bank? Tidaklah begitu suram. Pihak industri perbankan telah mencapai satu persefahaman untuk memberikan apa yang dinamakan diskaun ihsan atau goodwill discount. Diskaun ihsan? Menarik. Ya. Sekiranya anda peminjam sedia ada di bawah Rule of 78 dan anda berhasrat membuat penyelesaian awal ke atas hutang anda, bank bersetuju untuk memberikan satu diskaun pemotongan untuk mengurangkan sedikit kerugian anda. Tapi mesti ada syarat kan? Sudah tentu. Ia tertakluk kepada syarat-syarat yang ketat. Syarat yang macam mana tu? Melebihi 90 hari. Tiada apa-apa prosiding tindakan undang-undang ke atas pinjaman tersebut dan tak berada dalam program penstrukturan semula. Okey, syarat yang agak standard. Dan inisiatif ni sah untuk peminjam individu serta perniagaan mikro kecil yang terikat dengan kadar rata sebelum ketibaan bulan Juni.
Okey, jadi ada sinar sikit di situ, tapi dengar sini baik-baik pendengar. Jangan ingat masuk je bulan Jun, ni bank akan terus tolong kirakan diskaun tu secara automatik. Betul, jangan tersalah anggap. Bank negara sebenarnya dah berikan tempoh peralihan kepada bank-bank ni sehinggalah 31 Mac 2027. Ya, bank diberi masa untuk memigrasi sistem sepenuhnya. Jadi jika anda bercadang nak tutup akaun awal, anda perlu rajin bertanya kepada bank. Kena proaktif, tanya di kaunter. Adakah saya layak dapat diskaun ihsan ni? Kalau kita kaitkan dengan gambaran yang lebih besar, kita akan mula melihat kesan pasaran otomotif secara menyeluruh. Kesan macam mana tu? Sebelum ni, rintangan terbesar untuk seseorang menukar kereta adalah baki prinsipal yang tak masuk akal di bank. Dengan penyelesaian awal, kini kurang menyakitkan, pemilik mungkin akan menaik taraf atau upgrade kereta mereka dengan lebih awal. Masuk akal. Bila diorang upgrade awal, ini akan merangsang pinjaman kereta baharu dan pasaran akan dihujani dengan lambakan bekalan kereta terpakai. Tepat sekali. Dan itu berita baik untuk pendengar yang mencari kereta second hand. Ya, harga kereta terpakai akan jadi lebih kompetitif. Tapi, macam mana pula dengan bank? Adakah bank akan kerugian besar akibat perubahan ni? Memandangkan dorang hilang magic rule of 78 tu. Ini menimbulkan persoalan penting. Bunyinya seolah-olah bank berada di ambang krisis kan? Tapi kesan kepada bank tak seburuk yang disangka. Betul ke? Ya, pinjaman sewa beli berkadar rata sebenarnya hanya mewakili kira-kira 10% saja daripada buku pinjaman bank tersenarai awam kita. Oh, 10% je? Ya, sebagai contoh, Affinbank ada pendedahan sekitar 22.5%, Public 18.5%, Maybank 13.1% dan Hong Leong 11.5%. Memang sikit je impaknya pada dorang. Pemberi pinjaman bukan bank macam Aeon Credit mungkin lebih terkesan sebab tumpuan portfolio mereka berbeza. Jadi bank sebenarnya takkan rugi pun. Tambahan pula, saya dengar bank-bank ni dah pun guna EIR secara rahsia di belakang tabir kan? Betul. Bank sebenarnya sudah menggunakan EIR untuk merekod pendapatan dalaman mereka sejak 2018 lagi melalui piawaian perakaunan MFRS 9. Mereka dah tahu matematik sebenar ni sejak 2018 lagi rupanya. Mereka cuma baru sekarang dipaksa tunjuk jalan kira tu kepada pengguna. Ya, perubahan ini hanyalah mengenai pendedahan ketulusan kepada pengguna. Bukannya mereka baru belajar guna sistem baru. Jadi, apa maksud semua ni? Kalau kita himpunkan semua yang kita bedah hari ni. Akta baru ni tak menjadikan kereta lebih murah. Ya, ia tak menjejaskan harga asal. Ia juga tak meluruskan pinjaman dengan lebih mudah. Apa yang ia buat adalah menjadikan kos pinjaman mustahil untuk disembunyikan. Dan ia menjadikan penyelesaian awal lebih adil buat kita sebagai pengguna. Satu rumusan yang sangat tepat dan ini membawa kita kepada satu persoalan jangka panjang. Apa tu? Dengan penyelesaian pinjaman yang lebih mudah dan adil ni, kita mungkin akan melihat rakyat Malaysia menukar kereta dengan lebih kerap, sama macam menukar telefon pintar bimbit. Ya, pakai 3 tahun lepas tu tukar. Tetapi persoalannya, adakah infrastruktur jalan raya kita dan alam sekitar kita bersedia untuk menerima pusingan pantas pemilikan berjuta-juta kereta baharu setiap beberapa tahun? Wow, itu satu pemikiran provokatif yang sangat berat. Memang patut direnungkan oleh kita semua. Terima kasih pendengar kerana meluangkan masa untuk sesi analisis yang mendalam ni. Terima kasih semua. Kalau anda rasakan eksplorasi kita hari ini membuka mata, tolong kongsikan maklumat ni dengan sesiapa saja yang anda tahu sedang berancang nak beli kereta tak lama lagi. Jumpa lagi di lain masa.